Kesilapan paling besar pernah saya buat masa kecil. Dulu kecil-kecil tak jumpa buku macam ni. Rupanya nak kenal Allah ni mudah. Nak mengaji sifat 20 pun tak payah. Tak payah ni maknanya tak susah lah. Jadi, contohnya Allah Ta'ala ni maha melihat. Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat basar. Jadi, contohnya, nak bawa satu kisah-kisah indah. Sahal Al-Tustari. Pernah dengar tak nama ni? Seorang wali Allah. Di sebuah madrasah, Sahal Tustari ni belajar dengan seorang guru. Tapi semua orang cemburu dengan dia sebab guru tu lagi sayang dengan Sahal daripada orang lain. Guru tu sendiri yang buat pertandingan. Kalau kau nak tahu kenapa aku sayang sangat dengan Sahal Tustari ni, tengok apa jadi. Maka setiap seorang murid diberikan seekor ayam. Kau pergi sembelih ayam ni dekat tempat yang tak ada siapa lihat. Maka murid-murid ni pun pergilah dengan Sahal Tustari pun pergi cari tempat yang tak ada siapa lihat. Ada yang sembelih ayam dekat bawah rumah, ada yang sembelih ayam dekat tempat gelap. Maka lepas sembelih ayam tu, mereka semua pulang berjumpa dengan Tok Guru. Tapi sampai ke malam, Sahal Tustari ni masih belum balik lagi. Akhirnya bila dah selesai hari tu, bila harinya dah tamat, Sahal pun balik. Maka orang pun katalah, ini murid kesayangan Tok Guru ni, tak dapat nak melaksanakan tugas ni. Maka gurunya pun tanya, wahai Sahal, kenapa engkau tak sembelih ayam ni kat tempat tak ada siapa lihat? Maka Sahal Al-Tustari pun jawab, sebab Allah Ta'ala sentiasa melihat. Allah Ta'ala maha melihat saya di mana-mana sahaja. Allah Ta'ala bersifat dengan pelihat. Menarik kan? Dapatkan buku ini, Kenal Allah dengan Kisah-Kisah Indah.